Waktu kerja tidur. Kau masih nak kerja lagi ke tak? Apa yang berlaku ni? Bos, orang tepat masa. Dia tidur waktu kerja. Mak saya kena jangkitan influenza A 2 hari ni, jadi saya yang jaga sepenuhnya. Tapi jangan risau, saya pasti akan siapkan kerja saya dengan berkualiti. Awak masuk ke bilik saya. Baik, bos. Bos, tengoklah budak tu buat apa. Mas sakit pun boleh jadikan alasan. Kalau semua orang macam dia, macam mana kita orang boleh buat kerja? Awak rasa apa tanggungjawab seorang pengurus? Tentulah kurangkan masalah syarikat, uruskan staf dan bahagikan kerja dengan baik. Itu basic je. Tapi awak perlu juga ambil berat tentang orang bawahan awak. Dengan cara tu, barulah team member kita bekerjasama. Ya, bos. Saya faham. Okey, panggil Fatih masuk. Okey, bos. Dalam beberapa hari ini, awak tak perlu kerja. Bos, saya tak patut tidur waktu kerja. Awak jangan risau. Syarikat dah buat keputusan bagi awak cuti 3 hari. Hal kerja tu biar kami uruskan. Cepat balik. Jaga mak awak. Terima kasih, bos.